sesi bagaimana membuat copywriting yang convert dengan menggunakan AI. Bagi tujuan ini kita akan gunakan lawan nak tunjuk contoh. You belajarlah kaedah dia dan flow dia. You sudah bersedia dengan pen dengan buku nota dan kertas tak? Dah bersedia dengan buku nota dan kertas? Dah Alhamdulillah. Bagi kita buka dengan Fatihah dulu, lepas tu Pani akan serah pada Wazin. Ada beberapa perkara yang Wazin nak ceritakan. Lepas tu kita akan bagi pada speaker kita pada hari ini, iaitu saudara Aiman. Aiman katanya nak pakai kod. Lepas tu dia kata dia ada special costume, rambut panjang mana dah cerita dia. Kalau dia pakai power Baik, kita buka majlis kita dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wajra'alu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal mawaddah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka taufiqa lil huda wa a'mala lil yaqin wa munasahata lil tabah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'abuda ahli wara' wa irfana ahli ilm hatta nakhafak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi bil alamin. Baik. Wazin ada Wazin? Okey, Wazin ambil alih. Kejap. So malam ni Aiman akan bercerita tentang bagaimana membina copywriting yang convert. Copywriting yang convert. Guna AI. Dua benda tu. Satu copywriting, dua convert. Tiga AI. Malam ni Aiman akan cerita. Sebelum Aiman cerita, kita panggil dulu dia punya mentor Sifu, saudara Wazir Azizan, untuk memberikan sepatah dua kata dan menyebarkan sedikit kata-kata hikmah dan kebijaksanaan daripada beliau. InsyaAllah. Dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat datang ke kita punya sesi live teh tarik lah. Sesi teh tarik kita untuk pada malam ini. Jadi kepada yang masih lagi belum tahu, kita akan start balik benda live session untuk teh tarik ini setiap hari Selasa dan juga setiap hari Jumaat. Maksudnya satu minggu tu ada dua kali sesi. Dan kita akan buat tajuk ataupun topik-topik yang berbeza lah. Topik yang berbeza, tapi mungkin ada juga topik yang sama, tapi mungkin kita akan improve lagi dari segi konten untuk kita nak present berkenaan dengan topik yang lebih kurang sama. Okay. So macam minggu lepas you dah belajar pasal buat landing page landing page dengan menggunakan AI, iaitu dengan menggunakan kita punya Lavanet. Okey, Lavanet Lavanet kita punya Lavanet software lah. Okey, tapi kita gunakan salah satu apps iaitu Funnels Pro. Okey, Funnels Pro. Kenapa kita gunakan Funnels Pro? Sebabnya dalam Lavanet tu ada beberapa apps yang berkaitan dengan pembangunan website dan yang sesuai untuk anda nak buat landing page ataupun surat jualan ataupun apa-apa je opt-in page ke apa, anda boleh gunakan Funnels ataupun Funnels Pro lah. Okay, tapi kita recommend gunakan Funnels Pro sebab ada function AEO yang mana dia lebih kurang sama macam SEO, tapi AEO ni dia ke arah kita punya AI lah. Okay, kalau SEO kita macam prospek akan search dekat Google, so dia akan type keyword-keyword yang berkenaan dengan apa yang dia nak cari. Tapi AEO ni dia akan keluar melalui
ataupun akan direkomendkan oleh AI. Contohnya kalau ChatGPT, contohnya ada prospek tanya, hari ni aku lapar lah, ChatGPT, kat mana makan makanan mi tarik yang sedap dekat area bla 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 bla. So nanti ChatGPT akan recommend kita punya kedai, sekiranya kita optimiskan AEO tersebut. Sekiranya kita optimiskan AEO tersebut. So anda sebagai ahli, mungkin kat sini ada ahli ataupun members Lavanet. Ada juga tak bukan member Lavanet kat sini? Boleh tolong jawab kejap tak? Ada tak yang bukan members Lavanet? Dia tak langgan pun, dia belum langgan lagi software Lavanet yang ada dalam ni. Ada ke tak? Ada. Raise hand. Okay. Alright. So ada yang dalam ni ada yang members Lavanet dan juga bukan members Lavanet. Jadi kita buat live sharing ni untuk kedua-dua sekali, untuk public dan juga untuk members kita. Jadi untuk members kita, dia beruntung, beruntung sebab sistem Funnels Pro tu dah pun dioptimiskan dengan AEO. AEO punya sistem tu. Jadi kita just masukkan sikit je info dan dia akan optimiskan supaya ChatGPT ataupun benda-benda chat yang lain akan recommendkan bisnes anda kepada prospek yang bertanya kepada ChatGPT tersebut lah. Alright, so untuk malam ni kita akan belajar berkenaan dengan copywriting. Copywriting. Copywriting ni ayat-ayat untuk nak menjual lah, ayat-ayat menjual ataupun ayat untuk kita nak tarik leads atau kita nak buat iklan dan sebagainya. Jadi kalau sebelum ni kita tak ada idea nak buat copywriting, jadi dengan adanya AI sekarang ini memang sangat-sangat beruntung. Anda boleh buat copywriting dalam masa sekejap je. Dalam masa beberapa minit pun anda dah boleh siapkan beberapa copywriting, yang mana copywriting tu bukan copywriting yang biasa, tapi copywriting yang boleh convert kepada sales, boleh convert kepada leads. So malam ni kita akan belajar berkenaan dengan copywriting dengan menggunakan AI ni, dengan bantuan AI ni daripada Tuan Aiman Hazim, yang akan kongsikan apa yang dia tahu mengenai copywriting dengan menggunakan ataupun dengan bantuan AI ini, di mana ia akan bantu anda semua dalam bisnes anda lah. Bila anda nak buat iklan ke, anda nak buat surat jualan ataupun sales page, anda nak buat landing page, anda nak buat website, semua tu memerlukan copywriting. Jadi copywriting memainkan peranan penting dalam bisnes online anda. So untuk kita tak nak buang masa, saya akan jemput Tuan Aiman untuk teruskan kita punya topik pada malam ini. So ready lah semua? Sebelum tu ready lah semua? Boleh komen Saya takut ada yang tak dengar ke, ada yang tak nampak ke. Ready. Apa je ready? Rabi ready. Baru 2 orang ready. Yang lain-lain ready ke belum? Kalau ready, komen kita boleh nampak kita punya two communication supaya nanti takut nanti Aiman boring pula ni. Takut tak ada orang dengar pula dia kata. Semua ready Aiman, semua ready. So tanpa buang masa, saya akan invite Aiman untuk present dia punya topik pada malam ini. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Audio okey tak? Boleh tolong komen tak? Audio okey tak? Okey, mantap. Kuat sikit. Sekejap. Itulah, saya punya mic ni takut mic problem. Okey tak? Okey. Alright. Sekejap boleh nampak tak? Presentation nampak clear tak?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dulu malam ni. Audio good. Okay, thank you. So malam ni kita nak cover topik mudahnya buat copywriting dengan AI. Hasilkan copywriting sepantas 5 minit dengan Lavanet. Okay. Nak buat copywriting tu, malam ni kita lebih fokus kepada macam mana nak buat copywriting tu guna Lavanet. Saya difahamkan ada yang bukan subscriber malam ni kan. So sebelum kita mula untuk buat demo macam mana nak buat copywriting guna Lavanet tu, saya nak terangkan dulu kepada yang belum subscribe Lavanet ni, Lavanet tu apa. Supaya nanti diorang boleh faham lah proses kita lepas ni. Okay, Lavanet ni dia satu platform AI yang mana dalam tu ada banyak apps. Kita ada apps untuk buat copywriting yang mana malam ni kita nak explore. Kita ada apps buat gambar, kita ada apps untuk buat video, kita ada apps untuk buat website yang macam mana kita dah buat minggu lepas. Ada banyak lagi apps, ada 40 lebih, kat 50 apps dalam Lavanet tu. Okay, untuk copywriting, malam ni kita nak fokus copywriting. Apa masalah biasa yang orang hadap untuk buat copywriting, yang saya sendiri pun hadap juga. So masalah utama adalah tak ada idea nak buat konten. Masalah kedua, ni lebih kepada masalah yang Lavanet boleh bantulah. Masalah kedua adalah tak ada kemahiran untuk buat design. Masalah ketiga, tak ada kemahiran menulis. Yang ni untuk copywriting. Ada orang dia mahir menulis. Ada orang, saya ada beberapa, memang ada orang yang perlukan khidmat copywriter ni untuk buat iklan untuk tulis iklan. Kemudian ada yang tak tahu cara nak buat video. Kemudian ada setengah orang juga tak ada masa nak buat konten. So apa yang Lavanet boleh bantu adalah Lavanet boleh bantu senaraikan idea konten. Yang ni mungkin topik lain nanti kita boleh cover. Okay, kemudian Lavanet juga boleh bantu buat poster. Semua ni guna AI. Yang ketiga, Lavanet bantu buat copywriting yang kita akan explore malam ni lah. Kemudian Lavanet boleh bantu buat video. Biasanya kalau buat video guna Lavanet ni dalam 8 minit siap satu video. Kita just key in beberapa arahan, nanti dia akan buatkan video untuk kita dalam 8 minit siap. Kemudian untuk seterusnya, Lavanet boleh bantu buat konten sepantas 5 minit. Yang ni contoh nak buat copywriting tadi ke, nak buat poster ke, boleh juga. Okay. Manfaat yang anda akan dapat daripada Lavanet adalah penghasilan konten yang konsisten. Sebab tadi kita mula-mula ada masalah, tak ada idea nak buat konten. Jadi dengan Lavanet, kita boleh mintakan Lavanet ni buat senarai konten untuk kita, dan konten tu kita boleh buat terus dalam Lavanet. Semua guna AI. Jadinya tak ada masalah, semua konsisten untuk buat konten tu. Seterusnya kita boleh buat poster walaupun tak ada skill design. Macam saya sendiri memang kurang skill design. Bila ada Lavanet ni senang. Masukkan arahan, siap satu poster. Kemudian yang kita akan cover malam ni adalah copywriting. Copywriting ni kita letak, ada beberapa apps juga malam ni yang kita akan explore. So ada satu apps tu, kalau apps copywriter tu kita letak beberapa arahan, nanti dia akan siapkan copywriting tu tak sampai 5 minit pun sebenarnya. 5 minit tu termasuk kalau kita dah key in detail lah. Kemudian juga kalau tadi masalah orang yang tak reti nak buat video, Lavanet boleh bantu siapkan video sepantas 8 minit. Bawah lagi pun sebenarnya. Banyak masa orang yang subscribe Lavanet ni, dia ada banyak masa untuk buat benda lain. Dia boleh buat konten dengan cepat dan masa tu boleh digunakan untuk buat benda lain. Next. Tadi kalau ada apa-apa soalan untuk Lavanet, boleh tanya yang mana yang tak subscribe Lavanet tadi tu. Saya nak bagi clear juga pasal Lavanet, baru kita boleh baru senang nak faham lepas ni. Tadi kita dah kenal pasal Lavanet. Ni kita nak explore pasal copywriting pula. Copywriting tu apa sebenarnya? Kita nak kena faham juga copywriting tu apa supaya kita boleh senang faham lepas ni.
Okay, definisi copywriting. Copywriting adalah seni dan teknik menulis teks pemasaran. Okay, tujuan dia untuk menarik perhatian, mempengaruhi emosi dan mendorong tindakan pembaca. Tiga-tiga ni berkait dengan konsep copywriting yang kita akan explore lepas ni. Nanti kita akan tengok apa tujuan copywriting ni. Satu, untuk menarik perhatian supaya audiens berhenti dan memberi tumpuan kepada mesej kita. Biasanya kalau kita scroll Facebook kan, scroll tengok posting kawan, tiba-tiba ada iklan kan. Macam mana, apa yang membuatkan kita berhenti untuk stop scroll posting tu dan tengok iklan tu? Kita nak ada benda tu dekat kita punya iklan juga. Seterusnya, untuk menyampaikan maklumat. Copywriting juga berfungsi untuk menyampaikan maklumat tentang produk kita, servis kita. Seterusnya, untuk membangunkan kepercayaan. Copywriting dengan laras bahasa yang baik boleh juga meningkatkan kredibiliti jenama. Okay, terakhir sekali, untuk mendorong tindakan. Mendorong tindakan ni biasa kita panggil CTA lah, ataupun call to action. Call to action ni penting sebab bila orang dah baca copywriting kita, sama ada pendek atau panjang, kita nak kena bagi arahan juga kepada orang yang membaca copywriting tu. Lepas dia dah baca, kalau kita tak bagi CTA, nanti dia akan terus scroll lah. So kita kena bagi arahan apa yang dia kena buat lepas dia dah baca kita punya copywriting. Sama ada nak pergi ke grup WhatsApp ke, nak pergi ke website ke, nak pergi ke WhatsApp ke. Itu adalah CTA. Nanti kita akan explore lagi. Okay, tadi waktu dekat definisi tadi, kita ada tengok dia untuk tujuan dia untuk menarik perhatian, mempengaruhi emosi dan mendorong tindakan pembaca. Okay, benda ni berkait dengan konsep AIDA ni. AIDA ni basic untuk copywriting lah. Ada banyak lagi, tapi malam ni kita explore basic dulu. Apa tu AIDA? A tu attention, I interest, D keinginan, desire, A tu action. A yang kedua tu action. Attention, interest, desire, action. AIDA ni juga dia susunan untuk kita buat copywriting. Maknanya first kali kita mula dengan attention, kemudian kita sambung dengan interest, kemudian kita sambung dengan desire, dan last kali action. Action ni CTA tadi lah, call to action. Okay, kat sini boleh tengok attention ni tujuan dia untuk menarik perhatian pembaca dengan tajuk atau ayat pembuka yang kuat. Bahasa mudahnya headline lah. Nanti kita akan tengok juga dekat sebelah ni ada saya tunjuk contoh copywriting ni. So dekat headline tu penting untuk bagi orang, untuk menarik perhatian orang. Kedua, interest. Macam lepas kita tarik perhatian orang, kita teruskan dengan maklumat yang menarik supaya audience kita nak baca lagi kita punya copywriting tu. Lepas tu kita sambung dengan desire, macam mana nak bangkitkan keinginan desire kita tu dengan menunjukkan faedah ataupun manfaat yang diorang akan dapat. Last sekali action. Action ni CTA tadi lah. Contoh subscribe Lavanet sekarang. Itu contoh. Kita akan pergi ke contoh copywriting. Okay, ni contoh copywriting yang untuk Lavanet lah. Kat sini kita nampak ini headline, pening nak buat gambar untuk produk. Okay, pening nak buat gambar untuk produk. Lepas tu orang tengok ni pun orang macam kenapa ni kan? Headline lah, ni headline dia untuk menarik perhatian orang. Lepas tu disambung dengan interest. Nak buat gambar untuk produk, nak buat gambar produk untuk bisnes kita ni, dah satu kerja yang berulang-ulang. Lepas buat satu gambar, kena buat gambar lain pula. Sambung pula dengan desire tadi tu. Gunalah Lavanet, 2 minit je dah boleh siap gambar produk. Dia bagi tahu manfaat lah. Anda akan boleh hasilkan unlimited gambar produk dengan Lavanet. Sekali ada CTA. Ada klik link di bawah dan join group WhatsApp. Ada ni CTA lah. Satu lagi contoh untuk copywriting Lavanet. Saya akan tunjuk 4 contoh. Ni dia punya headline. Okay, sambung, interest, desire. Okay, tak perlu nak hire designer, tak perlu nak hire copywriter.
kan. Lepas tu ada CTA. CTA ni bawa ke grup WhatsApp. Okay. Next saya tunjuk contoh copywriting yang daripada yang saya jumpa lah. Okay. Ini kita punya headline dia tawaran terhad 2 tiket seminar harga RM30 je. Okay. Lepas tu disambung dengan interest. Dia dah target dah ni, usahawan, founder, pemilik bisnes, majikan. So desire dia apa? Kat bawah ni lah. Jangan biarkan mindset seminar murah. Kami bukan seminar biasa. Okay. Action dia masuk kat website untuk daftar. Sini pula ni headline dia lah, bajet naik. Dia guna konsep yang sama. Sekejap Dia guna konsep yang sama. Lepas tu okay. Saya nak bezakan interest dengan desire. Okay, sekejap Kalau interest, kita macam teruskan dengan maklumat yang menarik ni, kita masukkan apa fungsi-fungsi ataupun kita terangkan pasal kita punya produk tu. Lepas tu dekat desire ni kita masukkan faedah-faedah ataupun manfaat yang kita boleh dapat daripada produk tu. Okay, sebelum saya start dengan demo, okay, untuk yang belum subscribe Lavanet, saya ada beritahu tadi, Lavanet ni dia ada banyak apps tau. Dalam Lavanet ada banyak apps. Sekejap kita buka Lavanet sekejap. Copywriting. Tak apa, nanti untuk yang nak bezakan interest dengan desire ni, ini lepas ni kita guna AI, dia senang je. Yang tadi tu kalau kita nak buat manual. Ini apa ni? Saya buat contoh. Sekejap ini apps copywriter. Boleh nampak kan? Okay. Ini apps copywriter. Kita ada 3 apps tau dalam Lavanet ni yang boleh buat copywriting. 1, apps copywriter yang ni. Kemudian 2, Coach Lava dengan Mr. Writer. Okay, sebelum kita start demo, ada tak siapa-siapa nak volunteer bagi tahu bisnes dia apa? Supaya kita boleh buat demo terus pasal bisnes tuan-tuan dekat dalam untuk demo. Ada tak nak volunteer? Boleh komen terus jenis bisnes. Confinement. Okay, tak apa, kita start confinement dulu So kalau confinement, kita buka apps copywriter ni. Okay, dia minta confinement. Ya, confinement apa Confinement, dia confinement, saya tahu term dia confinement lady. Tapi confinement plan ke? Confinement program ke? Apa nama package pantang? Maaf lah package pantang apa? Bahasa Melayu dia package pantang. Tak ada pengalaman. Okay, kita tahu kita try package pantang lah. Okay, target audience dia ibu mengandung lah kot Kita try ibu mengandung. Okay, ni kira demo kan. Saya nak tunjuk juga cara nak guna dia. Okay, audience level ni untuk yang dah subscribe nanti ataupun yang belum subscribe nanti dah subscribe, audience level ni ada cold, warm dengan hot. Cold ni kalau yang macam baru-baru lah, yang tak tahu lagi pasal kita punya bisnes. Warm ni yang macam kita belum, yang baru-baru nak berminat. Hot ni memang betul-betul berminat lah. Untuk demo ni kita try cold dulu lah. Okay, untuk package pantang ni key features dia apa Key features dia apa? Boleh tak bagi tahu? Key features package pantang Oh, okay. Apa ni seminggu 2 minggu macam tu Apa lagi urutan dia sekali dengan urut apa yang dia panggil tu? Tungku. Tungku. Okay. Sekejap. Urutan.
bertumpu tu mandian bertumpu. Okey. Bertumpu. Lepas tu panas. Okey, panas. Panas. Sikit lagi. Urutan furniture. Oh, banyak. Okey, kejap. Okey, kita masuk dekat USP pula. USP ni apa apa USP untuk package pantang? Maknanya dia punya apa tu CL tu dah berpengalaman ke apa USP untuk Omnicare Confinement Center ni? Ke ada confinement center yang komplit dengan alat-alat ke? Oh, okey. Faham. CL. Okay, desired action kita try tempah slot sekarang. Okay, tone ni boleh pilih kita nak tone informal ke try agency lah. Kita try agency. No, formal lah. Okay, format boleh pilih lah nak format apa, social media ke, artikel ke, blog post ke. Kalau untuk buat iklan kita try media social post. Word limit try 300. Ni boleh pilih nak emoji ke, tak nak emoji ke. Bahasa pun boleh pilih. Nak English ke, nak bahasa Melayu bawah sikit. Nak bahasa Melayu ke, bahasa Indonesia ke. Okay. Lepas key in semua ni, tinggal tekan generate result je. Tadi kita ada package pantang, cushion di rumah, essential oil. Okay. Sekejap kita try. Dah siap dah. Sekejap lah. Nak cakap berapa saat pun tak tahu. Sekejap sangat ni, tak sampai 2 minit lah. Okay, tadi dia bagi headline dia. Nikmati percakapan tentang tuan Brian. Semua perkhidmatan ini disesuaikan. Okay, mesti ada. Okay, tinggal satu peluang. Okay, ada desire apa semua tadi ni. Lepas peluang untuk merasai ketika terbaik. Oh, okay, menarik. So, kita boleh komen juga kat sini. Contoh, tadi, apa tadi yang tak ada? Lactation massage try lah, kita try. Tambah lactation massage di dalam key features. Ya. Aiman boleh masukkan emoji tak? Cantik sikit nampak. Macam mana? Enablekan emoji lah. Cantik sikit nampak. Okay. Okay. Oh ni, tadi kita dah komen kan kat bawah ni kan. Katalah tadi tu macam tak okey kan, kita komen. Lepas tu dia dah tambah dah urutan kat atas ni. Ni demo yang lagi satu, kita tambah emoji. Kita try. Sekejap, English pula. Try. Sekejap Oh, dalam 20 saat je dia generate. 5 minit tu sekali dengan ni lah kita letak produk, servis, target audience apa semua. Okey. Betul lah Tuan Wazir cakap tadi. Cantik lah sikit. Rasa tenang sewaktu berpantang dengan berbunga. Boleh lah pilih apa, ada emoji kalau nak. Okay, next saya nak try dekat apps lain. Sekejap, nak try dekat apps lain dulu ke ataupun nak try tengok bisnes lain?
ni buat apa bagi komen dekat ataupun question untuk kita improvekan copywriting tu. Kita boleh Okay, kita nak bagi komen sekejap ni. Saya kata okay. Tadi apa lagi ada tadi? Oh, bisnes lain ni. Okay, sekejap. Sekejap kita nak try komen tu. Tadi kita dah komen tambah dengan mana tadi? Urutan belayan bayi. Okay. Tadi dia tak letak apa lactation massage. Tambah lactation massage di dalam key features. Okay, saya tahu. Bisnes lain kita buat dekat dalam apps lain. Kita try satu lagi. Tadi kita dah komen. Lepas tu dia dah tambah lah lactation massage kat dalam ni. Tadi tak ada. Tadi setakat urutan belayan bayi je. Bahasa tak formal? Mana? Bahasa formal. Oh, boleh je. Nanti kita order. Saya lupa tadi waktu dekat pengenalan Lavanet tu. Untuk yang belum subscribe Lavanet, biasanya saya akan terangkan dekat orang konsep AI ni. AI ni nak mudah lah. Kalau nak mudah kan, yang datang jumpa saya pada depan, saya kata kat dia orang anggap je AI ni macam orang suruhan. Maknanya orang suruhan ni, AI ni kita order je. Nak apa nanti dia buat. Jangan malu-malu dengan AI ni. Jangan segan sebab kita dah bayar, kita dah subscribe Lavanet ni. Just order je. Contoh kan, bahasa ni kata tadi apa tadi? Tak formal kan? Sekejap. Cuba letak komen buat sekejap. Buat sekejap. Make it more formal. Ada orang dia suka laras bahasa yang tak formal sebab nak bagi nampak macam apa tu, nampak selesa sikit lah, nampak macam inviting sikit lah dengan audience. Okay, ni yang ni dia dah tukar dah dengan bahasa yang formal. So macam saya cakap tadi, dengan AI ni dia tak adalah sempurna. Ada masa tu dia tak sempurna. Jadi kita sebagai macam bos ni, kita kena guide juga dia. Contoh bila dia bagi, banyaklah kita dah tukar tadi kan. Bila dia bagi macam ni, kita nak emoji, kita tambah emoji. Kita tambah emoji kat sini. Lepas tu tengok dekat feature tak complete. Lactation massage ni tak ada tadi. Kita tambah dekat komen ni, nak tambah lactation massage. Lepas tu tengok pula apa tadi, bahasa tak formal kan. Kita minta dia buat bagi formal. Kalau nak santai, sama je. Dekat ni, dekat apa tadi ni, boleh pilih ke? Tak nampak ni. Tulis kat ruang komen ni. Tulis je apa-apa. Order je. Konsep dengan AI ni, order je. Jangan malu-malu. Sebabnya satu lagi kelebihan dengan Lavanet. Tuan Zairi ni nak tengok yang formal ke tak formal sebenarnya? Tak formal. Tadi tak nampak formal. Macam dia boleh klik tone tu memang untuk formal tak formal ke macam mana? Ni tone. Ni. Boleh je tulis friendly ke. Itu tujuan dia ke? Saya punya itu tujuan dia. Sebab saya nampak formal tu tanya, kalau tak formal macam mana? Kita tukar friendly lah. Oh, memang itulah tujuan dia. Memang untuk formal dan tak formal, maknanya ni lah, bahasa lah. Betul. Tapi kadang-kadang benda tu dia tak jadi sangat. So kalau dia tak jadi sangat, kita just tulis balik dekat komen tu. Contohnya Aiman tu boleh tulis buatkan copywriting ni jadi tone slang tak formal bahasa Melayu tu di situ. Nanti dia akan buatkan. Nak try tak? Try. Buat gantikan okey. Slang tak formal bahasa Melayu. Okay. Okay, yang ni nampak santai sikit lah. Hi Mami to be. Nak tak tempoh perubatan yang best dan relax. Lagi AI ni order je. Jangan malu.
kita nak dia tak formal ke. Hari tu ada yang macam dulu lah waktu awal-awal Lavanet tu tak silap macam ada yang minta buat, ada yang cakap dengan AI ni slang Kelantan lah, Kedah lah, slang utara lah. Try je. Sekejap, tadi apa? Buat bisnes lain, kita try apps lain. Tak bermaksud copywriter ni tak sesuai, cuma nak bagi tahu ada banyak option dalam Lavanet ni. So kita try Coach Lava lah. Untuk Coach Lava untuk Coach Lava kita nak try bisnes mana pula tadi? Package pantang tuition tuition ni tuition ada banyak tuition ada banyak contoh tuition tu Hafizuddin dah buat contoh tuition. Okay, lagi ni urut dah. Essential oil. Okay. Itu sebenarnya saya buat apa Okay, untuk essential oil ni kita nak promote apa? Maksudnya ada yang lagi detail tak? Nak buat copywriting untuk promote certain minyak ke, minyak lavender ke, apa ke? Ataupun ada jenama, ni dah ada jenama Ainur Essential Oil ni. Spray di bantal. Spray apa tu? Spray apa ramuan spray tu? Ada jenama spray ke tak? Ataupun nak buat yang I know. I know tu spray di bantal ke? Sekejap. Tak apa, kita order dulu. Kita order je. Coach buatkan satu rating untuk promote produk spray bantal jenama tadi AAINUR jenama I know produk ini dan produk yang tekan je enter. Dia beberapa saat je lah, dah siap dah. Okay, so bangkit dengan kesegaran setiap pagi. Adakah anda mencari cara untuk menikmati tidur yang lebih lama, nyaman dan segar? Okay, dah siap dah ni. Dia siap bagilah. Kenapa kena pilih spray bantal I know ni? Ramuan essential oil. Okay, lepas tu dia dah bagi CTA siap. Jangan tunggu lagi, dapatkan dan rasai manfaatnya. Dapatkan sekarang. So kalau tak okey, kalau nak ubah, komen je dekat bawah ni. Contohlah kita nak panjang, kita nak copywriting ni panjangkan lagi. Okey. Copywriting ni. Okay. Nak pendekkan ke, tadilah nak dia formal ke, tak formal ke. Dia tambah testimoni. Okay. Ada nama siap, ada iman siap. Spray bantal Ainur telah mengubah cara saya tidur.
Ini mungkinlah nanti yang boleh je kita guna, tinggal nak copy paste, tekan ni, copy, lepas tu paste dekat Facebook ke, Instagram ke, tu siap. Beberapa saat je. Okay, tadi next business kita nak buat apa? Nak buat bisnes apa? Ada tak yang nak volunteer? Saya nak tunjuk tuition, tapi tuition tu rasanya boleh tengok portfolio yang Tuan Hafizuddin dah buat lah. Sebab yang tu dah complete. Sekejap yang tu dah complete, dah siap. Boleh tengok gambar, boleh tengok copywriting, boleh tengok semua. Dia dah buat dia dah buat Facebook, TikTok. Ada tak yang nak volunteer lagi, nak buat bisnes lain? Kalau tak ada tak apa. Saya try demo untuk bisnes lain je. Semalam saya dah try untuk pisau lapah. Sebabnya untuk raya ni, lepas raya ni orang nak buat korban kan. Rahman. Ya. Kambing perak boleh? Kambing perak Kambing perak menarik ke tau. Okay, kita try. Yang ni saya dah share dekat dalam komen ni. Dekat chat ni, siapa yang minta buat tuition tadi tu, boleh tengok portfolio yang Tuan Hafizuddin dah buat ni. Saya rasa lengkap lah. Boleh tengok copywritingnya, gambarnya, semua ni Tuan Hafizuddin buat guna Lavanet. Next, kambing perak. Kambing perak, kita try guna Mr. Writer. Kita try guna app lain. Mr. Writer sebab saya dah selalu guna Mr. Writer ni, saya panggil dia W. W, tolong tulis copywriting untuk produk kambing perak bagi iklan di Facebook. Kita detailkan sikit lah. Kalau kita detailkan nanti AI ni lagi faham. Kambing perak ini berat satu pack 500 gram contoh. Ramuan istimewa kita letak Scotch bonnet pepper untuk kepedasan maksimal. Okey. W tu nama manja. Malas nak tulis Mr. Writer benda, kalau coach tu senang. Tunjuk W. Apa beza Lavanet dengan ChatGPT? Okay, ChatGPT ni dia macam mana nak cakap ChatGPT. Senang cakap, Lavanet ni dia satu platform yang ada banyak apps yang saya tunjuk. Okay, dia start dengan database ni, ada Notepad, ada Vault. Vault ni siapa yang subscribe Lavanet automatic dapat 5 terabyte storage. 5 terabyte storage ni siapa yang subscribe storage dekat Google 100 lebih ke berapa ke saya tak ingat, tapi mahal lah. Lepas tu ada banyak lah app CRM, invoice generator, task manager, boleh buat website. Website kalau buat dekat dalam Lavanet, kita dah tak perlu beli hosting. Yang ni sebenarnya topik minggu lepas, tapi tak apa, saya jawab soalan juga. Dah tak perlu beli hosting, kita dah boleh terus host dekat dalam Lavanet.
Lepas tu boleh buat gambar. Untuk gambar tu ada berapa app 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Boleh buat video, boleh buat copywriting macam yang kita tengah buat malam ni. Apa lagi? Ada analyst, ada SEO punya coach, ada coach Lava. Oh, saya lupa nak terangkan tadi, coach Lava ni dia bukan boleh buat copywriting je. Coach Lava ni dia betul-betul Lavanet ni master. Dia lagi banyak boleh buat lah. Lepas tu dia dalam satu platform yang simple lah, yang mudah nak guna. Dan dia, kalau saya nak kata lagi menarik tu, dia ada customer support. Contoh macam ni lah, kita buat kelas-kelas mingguan, live sharing macam ni, macam mana nak guna. Sebab problem dia bila kita subscribe benda-benda macam ni adalah benda tu kadang-kadang kita tak tahu nak guna macam mana. Jadi Lavanet ni dia provide satu session sharing macam ni yang boleh membuatkan kita utilize ataupun manfaatkan subscription kita tu. Itu yang penting sebenarnya. Ya, okey, sambung tadi. Kami Perak. Sekejap Ni saya saja je tambah-tambah sebab saja nak bagi menarik sikit kan. So, Kami Perak tu dengan Scotch Bonnet Pepper. Nikmati kepedasan maksimum ni Kami Perak istimewa kami. Pengenalan hebat Kami Perak dengan Scotch Bonnet Pepper. Okey, ada ramuan ni. Ni sebab kita bagi detail tadi Kalau ada detail lain tu bolehlah bagi. Contoh Kambing Perak ni guna di wet brine guna air saffron ke apa ke kan. Bagi tahu je. Ni dia siap bagi emoji ni. Okay, kualiti pilihan 500 gram daging kambing Perak segar, ramuan Scotch Bonnet Pepper. Okay, ni terus CTA dapatkan sekarang. Kembara rasa. Menarik dia guna ayat kembara rasa. Ni Mr. Writer. Mr. Writer ni selain daripada copywriting, banyak lagi dia boleh buat. Ada yang tepi ni saya tanya hari tu boleh buat novel ke. Ni yang prospek Lavanet lah minta tanya kan. Next, kita dah demo guna copywriter, kita dah demo guna coach Lava, kita dah demo guna Mr. Writer. Ada tak yang nak demo lagi? Ni buat ebook. Betul. Nak tunjuk buat ebook kan? Ebook. Nampak ke? Kat sini. Sekejap Dalam copywriting punya apps, ada juga option untuk buat ebook. Contoh buat ebook kita nak buat ebook apa? Kita guna essential oil tadi. Okay, kita guna essential oil. Title manfaat essential oil untuk bayi. Boleh ke? Industri essential oil. Ni apa mom, mother with toddler, tone friendly, number of pages try 20, phone family sons 12. Okay, kita try Melayu. Bahasa Melayu. Nak buat sharing lain Okay. Betul juga kan. Tapi sebab dia dalam kategori copywriting tadi, dia macam dah termasuk pula. Ni tak apalah, saya tunjuk contoh sikit lah. Okay. Dah boleh siap ebook satu. Ada tak lagi nak buat contoh untuk business dia? Kita buat demo terus copywriting. Ataupun ada tak yang belum subscribe Lavanet tadi, kot ada yang tak
tak faham lagi Lavanet ni apa. Ada yang ya, Cik Ellie ada nak tanya ke? Okay, kalau tak ada, Jadi kita dah go through copywriter, kita dah go through coach lava, kita dah go through Mr. Writer. Okay, kalau banyak guna untuk copywriting dan ads kreatif, package mana sesuai? Package content. Okay, ni je saya nak bagi tahulah. Nak jemput mana yang tak subscribe Lavanet lagi tu, untuk subscribe Lavanet. Kenapa? Sebab banyak halangan sebelum ni yang Lavanet boleh bantu selesaikan. Macam saya cakap tadi, kalau kata tak ada idea konten, masalah utama biasanya orang tak ada idea nak buat konten lah. Ataupun macam tak terfikir pun nak buat apa. Tapi dengan Lavanet, macam kita tengok tadi, kita boleh buat copywriting tu beberapa saat je. Ni saya tunjuk contoh lah. Kalau kata kita nak upah copywriter kan, sekarang berapa? Maksudnya harga package ke? Harga package boleh tengok dekat sini. Sekejap So ni saya tunjuk secara roughly lah, kalau kita nak bayar cost copywriter secara manual. Dan benda ni memang wujud. Ada orang yang upah copywriter sebab kurang kemahiran nak menulis. Katalah satu iklan Facebook ataupun Instagram RM50 ke RM150 satu postingan. Kalau kita minta 10 kopi dah 500. So kalau subscribe Lavanet baru RM1 je, dah jimat banyak kat situ. Ini baru untuk copywriting, belum pasal gambar tadi, banyak lagi. Oh okey, dan juga baru satu, kalau kita minta buat caption social media, okey, kalau kita minta dia buat sales page, landing page, copywriter ni juga tadi boleh buat ni caption social media, boleh minta coach lava boleh, Mr. Writer boleh untuk diorang buatkan caption untuk social media kita. Nak minta dia buat description TikTok ke, description Facebook ke, posting Facebook ke, minta je sebab dia limited tau. Saya rasa next slide ni, sebab dia unlimited. Tadi dalam masa beberapa minit tadi, kita dah buat banyak juga copywriting. 1, 2, 3, 4, 5 ke 6 lebih kurang. 6 atau 5 copywriting. Tapi kelebihan dengan Lavanet ni unlimited. Jadinya satu hari tu kita boleh request, buatlah banyak mana nak plan 30 hari punya konten terus ke. Berbalik kepada yang tadi, kalau sehari kita buat 10 pun dah memang sangat balik modal lah, sangat berbala lah. Okay, yang ni tadi dah tengok kan, beberapa minit je siap satu copywriting. Okay, kalau untuk package CP apa tu? CP oh ya, package content, betul. So lepas subscribe Lavanet, tadi dah jimat duit banyak lah, boleh generate income lagi. Buatlah service copywriting, ni baru satu.
Banyak lagi. Nanti kita akan ada session lain macam mana nak buat duit dengan Lavanet. Ataupun yang subscribe Lavanet ni dah ada dah dekat dalam saya tunjuk. Dekat dalam teh tarik session tu dah ada dah sharing macam mana nak buat duit dengan Lavanet. Kat training and knowledge ni kita ada teh tarik session. Ini pun antara benda yang menarik tentang Lavanet. Macam mana ni cara nak buat duit tapi dengan Lavanet. Okay, mana yang nak subscribe Lavanet tu boleh tengok link dekat link yang saya bagi tadi. Ada tak apa-apa soalan? Soalan tentang copywriting ke? Soalan tentang Lavanet ke? Yang tak clear masa saya explain tadi. Ada tak nak tanya pasal Lavanet? Yang mana tak subscribe tu ada tak apa-apa yang tak jelas? Tak ada kan? Okay, ni untuk yang nak subscribe Lavanet. Ada 3 package tau. Ada website, ada content, ada all in one. Package website ni untuk website. Dekat dalam ni dah ada tulis lah apa app yang ada. Kemudian dekat dalam content plan pun dah tulis apa apps yang ada. Yang cara untuk generate image. Untuk generate image kita ada session lain. Kita ada banyak session ni. Kelas ni. Bukan kelas lah. Sharing lah. Nanti kita ada cara buat gambar untuk produk dengan AI. Ataupun kita ada design poster dengan AI pun ada. Design logo pun ada. Yang video. Betul. Untuk yang 149 tu kena top up. Untuk video memang kena top up kredit. Ada, okay, dalam tu kita cerita ada 2 apps yang kena top up. Bukan top up, kena bayar. Satu lagi Product Shot Pro. Product Shot Pro ni Product Shot Pro video saja ke? Image tak bayar. Betul, video je kena top up. Dengan gambar lah, dengan gambar, tapi gambar tu Product Shot Pro saja. Product Shot Pro ni kita train AI untuk ambil untuk create gambar kita. Satu produk tu $6 kalau tak silap saya, $6 untuk satu produk atau satu model. Tapi itu Product Shot Pro saja. Kalau gambar-gambar yang macam saya tunjuk ni tadi dekat sini kan. Kalau app lain Super AI Image ke app ni Super Image, Ads Image, Real AI Image ni semua tak payah bayar tau. Text to image, logo, dia tak payah bayar dan unlimited. Sehari tu nak buat banyak pun boleh. Cuma kena bagi ada gap sikit antara setiap kali generate gambar tu supaya tak kena cool down face. So boleh kata copywriting tadi pun unlimited, generate gambar pun unlimited, video je kena bayar. Tapi video sangat berbala sebenarnya. Satu video anggaran costing dia dalam bawah RM2, RM1.60 tu saya kira tu. Kalau nak buat video, macam nak upah orang buat video pun dah berapa kan. Tapi untuk website macam mana? Website kita ada session last week website sebenarnya. RM1.50 kan? RM1.50. Tengok currency lah. RM1.50 average untuk satu video. Murah je. RM1.50 je. Dah siap satu video. Yang tu nanti kita buat dengan saya juga.
8 hari bulan 4, 8 April. Cara buat video untuk dengan Labanet ni. Nanti kita buat video. Nanti saya tunjuk lah satu video tu berapa top up dia macam mana, apa lagi. Macam mana nak buat video tu, tutorial dia. Website macam mana masuk website macam mana ni, nak tahu harga website ke ataupun nak buat website macam mana dengan Labanet ke, macam mana. Rasanya ada kalau nak tahu nak buat contoh. Ya, saya cari link kejap. Okay. Ni website yang Tuan Hafizuddin buat last week. Bukan, ni yang dia buat tapi last week dia tunjuk landing page Labanet boleh juga. Tapi yang ni yang saya tunjuk yang Tuan Hafizuddin buat lah. Satu lagi yang landing page Labanet ni pun ya juga. Ni contoh website yang ada dua, boleh tengok. Maknanya satu tu Tuan Hafizuddin buat untuk tuition. Tadi ada minta contoh tuition kan. Untuk media sosial saja atau macam mana? Okey, sekejap ni. Content. Sekejap ni, mana tadi? Tertarik session bawah. Tuan Imran dah subscribe Labanet ke? Oh dah. Saya okey. Bawah sekali kan. Buka bawah sekali dekat training and knowledge ni. Ada tertarik session. Ke Tuan Imran guna phone? Tak silap saya kalau guna phone dia susah sikit nak access. Sekejap. Laptop jumpa tak? Bawah sekali. Dekat training and knowledge, lepas tu ada tertarik session. Alright, take your time. Okay, tadi apa ni? Korang faham untuk package content yang tu untuk media sosial saja ke macam mana? Nak kata media sosial saja pun tak juga sebab tunjuk pricing. Sebab kita ada banyak apps. Contoh untuk invoice generator ni, maknanya kalau kita nak buat invoice pun boleh. Ada cloud storage pun boleh. Nak buat e-book pun boleh. Tapi kebiasaannya orang guna untuk buat konten untuk social media jugalah, untuk promote apa-apa produk ke bisnes ke kan. Alright Tuan Imran, dah jumpa kan tertarik session tu. Ni apps ni antara apps yang underrated jugalah. Yang kadang-kadang kita pun tak sempat nak bagi tahu untuk members buka apps ni sebab awal-awal dulu banyak sharing yang kita buat dekat tertarik session ni. Silalah tengok dan tengok ulang banyak kali sampai khatam. Link Tuan share tu ada sharing khusus tak bila kelas ni? Link yang mana Link website Saya share link tuition ke? Link tuition tadi atas. Link website bila kelas. Link website kot? Kalau link website dah lepas minggu lepas, tapi ada rakaman kalau tak silap saya. Ada rakaman. Ada rakaman. Cik Khairul Nisa dah subscribe Labanet ke? Oh dah. Kita tak apa. Nanti dah masuk grup members ke? Ada tak dalam grup Labanet members? Yang minggu lepas tu kita belum letak link rakaman ni. Oh belum okey. Nanti dah ada nanti kita inform balik lah. Ya, dah letak okey dah letak. Kat mana? Dalam tertarik Okey dah letak. Tertarik saya cari tertarik.
Dalam grup WhatsApp dia kan. Oh, grup WhatsApp. Okay, dalam teh tarik kita belum masuk lagi. Tu saya tanya tadi, Cik Karanisa ni dah ada dekat dalam grup members ke? Sebab last week dah ada yang Puan Nik dah send dekat dalam grup members. Ataupun nak saya send kat sini, boleh juga. Sekejap tu saya dah post page tak design group. Okey. Nanti nak PM saya pun boleh, nak PM siapa-siapa lah, nak PM closer lain pun boleh untuk join group. Sebab nanti apa-apa biasanya kita akan update dalam group. Contoh macam link apa kelas yang last week tu, kita dah update dekat dalam group. Sama juga dengan sharing-sharing lain, nanti kita ada banyak lagi, kita ada banyak session lagi lepas ni. So biasanya kita akan update dalam group lah. Group members. Puan Nik bagi playlist terus. Okay, ada tak? Ada soalan lain tak? Ke ada yang saya terlepas nak jawab tadi pasal Lavanet? Rasanya dah banyak juga ni. Rasanya dah jawab semua ni. Betul, boleh bookmark playlist tu. Selalu saya dengar dalam kereta. Sambil drive tu dengar. Next class kita akan ada start 8 hari bulan lepas raya kita ada start dengan cara buat video. Tadi ada yang tanya pasal video tu, kita start lepas raya. Next month dalam phone dia lari sikit. Boleh juga nanti kita minta admin tolong tengok ke. Kalau laptop senang, dia dekat bawah sekali. Okay, tak ada soalan lagi? Kalau tak ada, komen tak ada. Kalau ada, silalah bertanya. Sementara kita ada peluang nak bersemuka, nak berjumpa ni. Sebab ada benda kadang-kadang dalam WhatsApp ni dia tak tersampai nak type tu. Nanti just stay tune pengumuman kelas bulan 4 pack juga ni, 8 yang bulan 4 ada, 11 bulan 4 ada, banyak. Okay, rasanya dah tak ada soalan tak ada dah nak tanya ke? Ke nak tengok demo lagi? Boleh juga. Kalau nak tengok demo lagi pun boleh.
Okay, ni semalam kita buat, saya test satu ni lah, satu copywriting untuk pisau melapah. Apa yang saya letak, okay, produk pisau melapah. Target audience dia letak peniaga daging, pemilik ladang lembu, karya masjid untuk hari raya korban. Audience kita letak cool. Key features design yang selesa untuk dipegang, disepuh dalam minyak, ketahanan, ketajaman yang lama. Ni orang-orang yang nak melapah ni nanti dia pentingkan lah benda-benda ni. Kemudian USP ni saja je saya letak guna besi spring. Ni memang tak ada apa ni. Ni saja try. Ditempa menggunakan teknik lipatan sampai menghasilkan corak pamor, percuma engrave nama. Okay, kita buat ni detail dia. Kemudian ni lah dia punya copywriting dia. Pisau melapah terbaik untuk hari raya korban, memiliki pisau melapah khas hari ini. Ini beritahu features lah. Pisau melapah akan jadi sahabat terbaik anda. Dia reka dengan pegangan yang selesa untuk penggunaan berpanjangan. Kelebihan ketajaman tak perlu sering diasah. Disepuh dalam minyak untuk ketahanan maksimum. Ni AI yang buat bukan saya. Saya bagi okay. Audience cool ni. Sekejap. Okay, dari 3 ada cold, warm dengan hot. Push. Sekejap, saya jawab satu dulu. Cold, warm dengan hot. Okay, cold ni macam dia baru-baru kenal kita. Warm ni macam baru berminat. Hot ni macam memang dah ready nak membeli lah. So setiap copywriting tu boleh adjust mengikut audience level. Ataupun okay, kita try ni tukar. What if the audience level is warm? Terjadi soalan je. Coach boleh suggest USP menarik tak? Boleh. Saya cakap tadi, AI ni order je. Kita nak apa order je. Contoh kita ada produk apa lagi ya? Produk tadi pisau lapar. Kita ada produk apa lah. Produk lemang ke untuk raya kan. Tanya je dekat coach. Homestay. Okay tak? Tanya je dekat coach. Guna framework yang famous atau cuba buat framework operator. Mari kita try. Menarik kan? Okay. Ini kita try Mr. Writer lah. Sebab nak kena bagi input yang macam tu kan. So kita try Mr. Writer. Sekejap betul ke ni? Saya punya screen. Okay, betul. New chat. Okay, Joseph Sugarman. Okay. Make a copywriting about a sunglasses using a framework from a copywriter named Joseph Sugarman. Try. Ni dia guna konsep AIDA balik. See the world in new light. Okay. Crafted with precision and elegance. That a statement. Enhance contrast. Provide 100% UV. Okay. Polarized lens. Imagine driving under the summer sun. Your eyes shaded perfectly while the world appears sharper, more vivid. Okay. Imagine the... Sekejap. Tadi nak dalam bahasa Melayu ke? Output bahasa Melayu kan? Sekejap.
kita tak apa, kita buat bahasa Inggeris kan. Uh, Translate ke dalam bahasa Melayu. Lihat. Ni dia dah bagi dah. Dibina dengan lihat dunia dengan cahaya baru, dengan cahaya mata hitam, jenama, something. Dibina dengan ketelitian dan keanggunan. Cahaya mata hitam kami bukan sekadar aksesori, kenyataan. Okey. Bagi teknologi dia, okey, bayangkan memandu di bawah sinaran matahari musim panas. Bayangkan pujian bila mereka bergaya ini menyelahkan penampilan. So ni CTA lah. Transformasikan penglihatan anda lewati laman web kami. Okay. Kita tadi Joseph Sugarman kan, Gary Halbert. Kita try pula. What if Gary Halbert wrote the copywriting? Okay, kita tengok kalau dalam English dulu. It would likely be dynamic, persuasive and have a sense of urgency. Okay, discover the secret to looking effortlessly cool with sunglasses. Hey there, style icon. Did you know there's an accessory that can instantly elevate a look from ordinary to extraordinary? Okay. You step outside and the sunshine is blazing. But instead of squinting, you slip on your... Ni perspektif baru juga ni. Here's why you need them. Only the features. Ada features tadi. Color spot, detail image. These aren't just sunglasses at first. So kita minta dia tulis dalam bahasa Melayu pula lah. Translate copywriting ini ke dalam bahasa Melayu. Kalau awal-awal dia memang akan nampak tak teratur sikit Dia macam ada typo, tapi tunggu sekejap. Bagi dia habis tulis dulu, nanti dia okey lah. Tadi dia ni kan, sekarang dah okey dah. Temui rahsia tu tapak santai. I confession lah, ni kalau nanti kita edit sendiri lah. Jadi kan dah tahu tu dapat aksesori yang mengangkat penampilan. Okay. Anda melangkah keluar, matahari bersinar terik. Serta-merta anda merasakan gelombang keyakinan yang menenangkan. Okey. Tuan Segar, okey ke? Hasil daripada request tuan, okey tak? Mr. Writer tulis tu. Ni subscriber lama kalau tak silap saya ni. Prompting tu kena fine tune kan. Boleh je. Order je. Tak ada buat guna post lawak. Sebenarnya copywriter, Mr. Writer. Order je nanti. Cakap je ada kat mana-mana yang tak kena kan. Lepas tu minta je dia tulis. Ni kami perak. Ini untuk
Okay. Ada tak? Nak tengok demo lagi tak? Nak tengok demo ke? Ada soalan lagi ke? Prompting. Kita guna chat dengan AI. Tu school of thought. Okay. Satu lagi. Satu single prompt yang padu. Macam mana? Okay, untuk beginner, saya rasa beginner dia tak tahu pun prompt tu padu ke tak. So, saya lagi suka guna sebab saya pun bukanlah expert tentang prompt. Sebab sekarang ni dia ada apa? Prompt engineer apa ke? Untuk orang yang betul-betul mahir pasal prompting ni. So, better kita bagi feedback dekat AI lah. Guna chat tu. Dia tu lah. Masuk school of thought ni kan. Mungkin kita boleh buat session ke? Session untuk ni nanti. Ada banyak lagi ni session kita. Okay, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada boleh komen tak ada. Kalau ada boleh tanya. Alang-alang kita dah dah live ni, senang. Kalau tak nak type, buka mic pun boleh. Ada soalan tak? Kalau tak ada, boleh komen tak ada. Sama-sama. Alright, tak ada. Okay, tak ada soalan dah. Baik, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat belajar bagaimana nak membina copywriting yang convert. Bagi memberkati majlis kita, marilah kita tangguhkan dengan bacaan Ummul Kitab dan Al-Fatihah. Ummul Kitab dan Surah Al-As. Tasbih kafarah dan Surah Al-As. Allahu Rabbi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Thank you everybody. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kerana